Tahukah anda bahawa terdapat teknik yang mampu menyedarkan pokok buah yang tidak mahu berbuah? Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan kepada anda 3 kaedah yang telah digunakan selama bertahun-tahun dan yang mungkin anda tidak tahu. Lihatlah pokok lemon ini. Walaupun saiznya kecil, lihatlah betapa saratnya. Dan sekarang lihat limau gedang ini. Ia sungguh luar biasa. Kami telah menggunakan teknik pada pokok-pokok ini seperti yang akan anda lihat hari ini. Dan yang paling best, anda boleh melakukannya dengan barang-barang yang kemungkinan besar sudah ada di rumah. Ia sangat cepat dilakukan dan hampir sesiapa sahaja boleh mencubanya. Tapi, saya akan tunjukkan cara yang betul supaya pokok buah yang tak pernah berbuah itu mula berbunga seperti tak pernah sebelum ni. Jadi, tanpa berlengah lagi, kita mulakan sekarang juga dengan kaedah pertama. Sekarang kita teruskan dengan kaedah pertama. Untuk melakukannya, kita hanya perlukan seutas dawai sepanjang lebih kurang 4 inci atau dalam ukuran lain kira-kira 10 cm. Langkah pertama ialah pilih satu dahan yang agak tebal dan benar-benar sihat. Selepas memilihnya, kita akan buat satu lubang kecil menembusi dahan itu dari satu sisi ke sisi yang lain menggunakan mesin gerudi atau pemutar skru yang dipasang dengan mata gerudi halus. Teknik ini hanya dilakukan pada dahan, tidak bernah pada batang utama. Dalam kes ini, saya menggunakan pokok buah kecil yang kami tanam dalam pasu dan yang telah kami gunakan kaedah ini beberapa tahun lalu. Seperti yang anda boleh lihat, sekarang pokok ini penuh dengan buah. Jadi sebenarnya tidak perlu buat lagi kaedah ini padanya. Saya akan lakukan hanya pada salah satu dahan untuk tunjukkan kepada anda dengan tepat bagaimana caranya. Selepas membuat lubang, kita ambil seutas dawai dan masukkan ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Kemudian kita satukan kedua-dua hujung dawai itu untuk membentuk satu gelung kecil atau anting-anting. Gelung itulah yang sebenarnya memberi nama kepada kaedah ini, kaedah Zarchilo. Dan anting-anting tu bukan berada di situ secara kebetulan. Fungsinya adalah untuk mengelakkan dawai itu daripada tercabut akibat angin, pergerakan semula jadi dahan atau sekadar kerana masa berlalu. Dengan cara ini, pokok sentiasa mendapat rangsangan kecil, itu yang mengingatkannya bahawa ia perlu mula bekerja. Baiklah, setelah dipasang, ia sudah pun siap. Tidak perlu mengetatkannya, tidak perlu mencekik dahan atau cuba memberi tekanan padanya. Kita hanya biarkan ia di tempatnya dan membenarkan pokok itu memulihkan kawasan tersebut serta menyembuhkannya secara semula jadi. Dan apa sebenarnya yang berlaku apabila kita buat begini? Dengan menembusi dahan itu, kita menyebabkan sedikit kecederaan setempat yang pokok itu kesan serta-merta. Perubahan itu mengaktifkan tindak balas fisiologi untuk kelangsungan hidup dan menyebabkan tumbuhan itu menumpukan lebih banyak sumber untuk cuba membiak. Dan sekarang, kita hanya perlu tunggu. Mulai saat ini, pokok itu akan melakukan kerjanya dan jika anda telah ikut semua langkah seperti yang saya ajarkan, anda akan lihat pokok berbunga seperti tak pernah sebelum ini dan hasil buah yang akan mengejutkan anda. Tapi tunggu dulu, sebab kaedah seterusnya ini lebih mudah lagi. Anda tak perlukan mesin gerudi, mata gerudi, malah dawai pun tidak dan hasilnya tetap akan menakjubkan. Pertama sekali, pilihlah satu dahan yang sihat dan mempunyai ketebalan yang baik. Selepas dah jumpa, kita akan ikat tali berhampiran hujung dahan itu dan di hujung satu lagi, kita letakkan pemberat kecil. Pemberat tu boleh jadi beg yang diisi pasir, tanah atau apa-apa bahan lain yang ada di rumah. Yang penting, ia memberi tekanan berterusan ke bawah tapi secara perlahan-lahan dan jangan sampai patahkan dahan. Dengan pemberat kecil tu, kita akan dapat melengkungkan dahan sedikit dan mengekalkan ketegangan secara berterusan. Tak perlu bengkokkan dahan itu terlalu banyak. Sebenarnya, lagi semula jadi lengkungan itu, lagi bagus. Jadi, apa yang kita dapat dengan cara ini? Dengan mengubah kedudukan semula jadi dahan dan mengekalkan ketegangan itu untuk satu tempoh masa, pokok akan anggap ada perubahan besar berlaku dan bertindak balas dengan mengaktifkan mekanisme berkaitan pembungaan dan pembiakan. Ini adalah teknik yang sangat lama yang telah digunakan turun-temurun khusus untuk mengejutkan pokok-pokok yang hanya mahu membesar, mengeluarkan daun dan menghasilkan dahan baru tetapi seolah-olah sudah lupa untuk berbuah. Selain itu, ia mempunyai kelebihan besar berbanding kaedah lain. Kita tidak membuat lubang, tidak memotong dan juga tidak merosakkan dahan secara langsung.
Kita hanya memanfaatkan fisiologi pokok itu sendiri untuk menghantar isyarat kecil bahawa sudah tiba masanya untuk mula berbuah. Tapi jangan pula keterlaluan dengan beratnya. Kalau nampak dahan itu terlalu melentur atau hampir patah, segera kurangkan beban. Kita bukan nak paksa sampai ke tahap maksimum, tapi hanya nak kekalkan ketegangan yang lembut dan berterusan. Sekarang, kita cuma perlu tunggu. Biasanya pokok akan bertindak balas dengan cepat terhadap rangsangan seperti ini. Jadi penting untuk gunakan teknik ini kira-kira sebulan sebelum musim berbunga. Apa-apa pun, kalau anda tak pasti bila nak buat di kawasan anda, tinggalkan komen di bawah. Beritahu saya dari mana anda menonton dan pada pokok buah apa anda nak cuba, saya akan beritahu bila masa terbaik untuk amalkan teknik ini. Sekarang kita masuk ke kaedah ketiga dan ini mungkin yang paling terkenal sekali walaupun ramai juga yang buat salah sebab tak tahu caranya. Kaedah ini dipanggil anilasi. Dan sebelum saya tunjukkan cara nak buat, saya nak anda ingat satu perkara yang sangat penting. Kaedah ini sentiasa dilakukan pada dahan bukan pada batang utama pokok. Untuk melakukannya, kita perlukan pisau, pemotong atau apa-apa alat pemotong yang betul-betul tajam. Pertama sekali, pilihlah dahan yang sihat dan cukup tebal. Selepas dah pilih dahan, kita akan buat 2 potongan melingkar mengelilingi dahan tersebut dengan jarak lebih kurang suku inci atau dalam ukuran lain kira-kira 5 mm. Bila 2 potongan itu dah siap, kita cuma perlu buang kulit kayu yang ada di antara kedua-dua potongan tadi. Dan inilah kunci utama kaedah ini. Jangan potong terlalu dalam, jangan kikis kayu atau sentuh bahagian kambium. Apa yang kita buang hanyalah kulit kayu saja. Kalau anda potong terlalu dalam, anda boleh merosakkan dahan dan dapat kesan yang bertentangan dengan apa yang kita nak. Jadi, apa yang berlaku bila kita buat macam ni? Dengan membuang cincin kecil kulit kayu itu, kita sebenarnya mengganggu sebahagian aliran getah matang, iaitu yang membawa gula dan tenaga dari daun ke seluruh pokok. Akibatnya, semua tenaga tu mula terkumpul di bahagian atas kawasan yang dibuang kulit kayu tadi dan pokok akan gunakan tenaga itu untuk buat perkara yang paling penting pada masa tu, membiak. Dengan kata lain, kita sedang menumpukkan sumber tepat di tempat yang kita nak lebih banyak bunga muncul dan selepas itu lebih banyak buah. Dan yang paling best, lepas buat anilasi ni, tak perlu sapu apa-apa pias penutup luka, tak perlu tutup luka tu atau guna sebarang produk pun. Cuma biarkan aja macam tu dan pokok tu sendiri akan mula sembuh sambil bertindak balas dengan rangsangan tu. Cuma, sama macam kaedah sebelum ni, tak perlu pun buat pada semua dahan. Kalau pokok tu langsung tak berbuah, biasanya buat pada kira-kira separuh daripada dahan utama pun dah cukup sangat. Kita bukan nak hukum pokok tu, tapi nak kejutkan dia. Dan sekarang, kita cuma perlu tunggu saja. Sama macam 3 kaedah yang saya tunjukkan tadi, selepas beberapa minggu, awak akan mula nampak perubahan besar pada pokok buah-buahan awak. Tunas bunga akan mula muncul di tempat yang sebelum ni tak ada. Dan perlahan-lahan, awak akan nampak pokok tu mula bangun. Dan jangan lupa tinggalkan komen kat bawah ni, pokok apa yang awak nak cuba dan dari mana awak tengah tengok video ni. Sebab dengan cara tu, saya boleh bagi tahu bila masa paling sesuai untuk buat di kawasan awak dan cuba bantu awak secara peribadi. Kalau awak suka atau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan like, kongsikan dengan sesiapa yang minat pokok buah macam awak juga dan kalau belum subscribe, subscribe lah sebab banyak lagi tutorial macam ni akan datang. Jumpa lagi dalam video seterusnya.